Tuan-puan, hutang tak ada teknik ajaib, tuan-puan. Tak ada teknik ajaib. Dia dapat nombor telefon saya daripada buku mini, mudahnya menjemput rezeki. Penulis tu dulu, dia pernah kontak saya, dia kata nak ambil artikel blog saya, letak dalam tu. Saya kata ambil lah. Rupanya akhir tu dia tulis nombor telefon. Ada masalah hutang, kontak Zulkifli. Jadi orang yang kontak saya dengan harapan, mudahnya settle hutang, kontak Zulkifli. Saya tak ada teknik magic, tuan-puan. Waktu saya nak bebas daripada hutang, saya struggle dengan hutang, saya tak ada teknik yang magic. Saya tahu, cari duit, dapat duit, bayar. Confirm habis. Terbukti berkesan, akhir sekali hutang habis. Saya tahu banyak teknik lansaikan hutang. Tapi ini kesimpulan yang saya buat. Semua teknik, kesimpulan pertama, semua hutang mesti dibayar. Yang kedua, semua hutang mesti dibayar dengan duit dan harta kita sendiri. Itu saja, tuan-tuan. Tak ada. Ada cuma teknik-teknik tu dia fokus. Okey, teknik snowball, bola salji. Fokus dia bayar hutang paling kecil dulu. Habis bayar hutang tu, ansuran yang tu top up untuk ansuran yang kedua. Itu saja. Teknik itu memotivasikan kita supaya fokus tutup hutang satu-satu. Itu saja. Tapi hutang tetap perlu dibayar. Hutang tetap perlu dibayar dengan duit kita juga. Tak ada satu teknik yang akhir sekali hutang tu tak payah bayar. Langsai, tak ada. Okey? Jadi sekarang ni, tuan-puan, bila tuan-puan faham dah ni, kita belajar. Macam mana setiap bulan make sure tabungan kita bertambah, harta kita bertambah setiap tahun, hutang kita makin lama makin berkurang. Okey, kenapa saya sarankan tuan-puan menabung emas? Saya dah sebut tadi, masalah kewangan dua saja. Pertama, tidak ada tabungan. Bila tidak ada tabungan, dia pergi masalah yang kedua, iaitu hutang yang banyak. Saya dah tengok macam-macam teknik tabungan. Teknik force saving, paksa menyimpan. Teknik tabung hijau, tabung jingga. Akhir sekali nampak duit nak belanja juga, betul tak? Makin banyak duit dalam akaun bank kita, makin kuat keinginan kita nak belanja, betul tak? Tapi bila saya educate masyarakat menabung emas, kesan dia berbeza, tuan-tuan. Dulu menabung bocor. Bila dia start simpan emas, tak bocor. Dah lah tak bocor. Lepas tu emas tu cantik, dia bagi motivasi kita, tuan-tuan, nak tambah lebih banyak tabungan.